Sebab apa yang disebutkan oleh Syaril tadi, MB antara tahun 2008 hingga 2013 kalau tak silap saya, susu politik kepada Anwar Ustaz Azizan, mantan Menteri Besar Kedah. Lepas tu MB hilang saat daripada mainstream politik lah. Mungkin ada buat sukarelawan di bawah PAS. Selepas itu menang di Januari tahun 2018, MB kalahkan Dad, kawan kita juga, untuk Mudasik dulu, UMNO. Dan selepas itu bila Mukris jatuh pada tahun 2020, Datuk Seri naik sebagai MB. Nak tanya sikit, macam mana Datuk Seri boleh muncul daripada nowhere? Sebab PAS ni di Kedah dipimpin oleh ulama. Dan malah sekarang ni Ustaz Datuk Ahmad Yahya yang jadi Pesuruhjaya PAS Negeri. Tapi Datuk Seri from nowhere tiba-tiba jadi Menteri Besar. And now the main player lah. Kebetulan kot masa pasal yang menang di kalangan adun 16 orang tu, 15 orang tu, saya ada pengalaman sikit dalam tadbiran kerajaan.